Hok ni kita panggil sirih labu. Kuih orang Kelantan. Manis molek, lembut berlemak. Kalau musim labu, jangan duk buat. Buat sirih makan sejuk-sejuk memang sedap. Hok penting, labu kuning. Potong kecil-kecil, molek-molek. Daun pandan dalam 10 lah. Kita guna gula nisan, sedikit sagu sebagai penyeri, garam buat naik rasa. Mula-mula kita potong labu. Saiz jangan nipis sangat. Kulit dia tak payah buang. Kita buang biji dia je. Lepas tu kita cuci bersih-bersih. Sirih labu ni orang Kelantan memang suka. Kalau bulan Ramadan, sirih labu ni antara juadah yang cepat habis. Orang berebut nak beli. Dalam periuk kita susun daun pandan molek-molek. Lepas tu kita susun pula labu atas daun pandan. Maaflah kawan-kawan Kelantan, habis kecek Kelantan hari ni rasa macam terbelik lidah. Dah susun labu, kita letak pula gula nisan atas labu. Lepas tu kita bubuh air sikit. Jangan banyak sangat sebabnya labu tu dia akan keluar airnya sendiri. Masak dengan guna api yang sederhana je. Okey, udahlah tu. Dah penat rasanya cakap Kelantan ni. Abang cakap Perak je lah ya koma. Okey, kita masak sehingga kuahnya pekat, melekit, berkilat. Okey, dah masak, kita hidangkan bersama dengan sagu. Kemudian kita curahkan santan ataupun susu cair. Sirih labu ni memang popular di bulan Ramadan. Manis dia tu memang ngam dengan tekak lepas berpuasa seharian. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan bagi yang belum follow, sudi-sudilah untuk follow. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.